Weh, tak expert langsung. Sejujurnya pernah dengar ke tak? Tak pernah dengar. Aku pun tak pernah dengar. Tak sempat ni. Tak sempat. Takut. Ni apa mah? Ada ombak-ombak. Angin-angin. Padu lah. Dah tulis tapi at last tu tak ambil. Pak ni memang Dia terus melompat tau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Isa daripada Badan Kesenian Tentera Darat. Hari ini tuan-tuan akan bersama saya dalam rancangan Dengar Dulu Jangan Panik, di mana rancangan ini kita akan memberi cabaran kepada pemuzik-pemuzik di dalam Tentera Darat untuk memainkan lagu, sama ada lagu itu diorang pernah dengar atau tak. Jadi sama-sama kita saksikan. Let's go. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan tetamu undangan kita, seorang basis daripada Badan Kesenian Tentera Darat. Assalamualaikum, hai. Nama saya Ammar. Background tu tak ada, tapi saya seorang graduan daripada UPSI, pemain gitar. Diploma lah. Diploma gitar? Lama dah. Itu kira instrumen major kau? Major gitar. So macam mana boleh tersesat dengan bass ni? Macam mana cakap, rezeki lah. Rezeki saya kat sini, saya main bass. Okay, belajar benda baru. So memang agak-agak kau bass ni dah berapa lama dah yang kau main bass ni, serius dalam bass ni? Kalau serius tu memang rasanya dah dekat setahun lebih lah. Itu okay, baru lagi. Kiranya baru lagi. Memang baru. Tapi kalau dari kategori, memang kategori makan kacang ambil main ke macam mana? Tak ada. Beginner memang bawah. Okay. Alright. So kau boleh ni lah, apa maksudnya, kau boleh selesa lah dengan kita orang panggil ni apa semua. Panggil tu ni terkejut ni, tak tahu apa nak kena ni. Agak-agak boleh teka ke? Tak. Okay. Tak boleh teka. So kalau macam genre, kau minat genre yang macam mana? Muzik yang memang kau, makanan kau lah tentang genre ni. Makanan tu tak adalah, tapi more ke setakat ni bila baru saya mau explore ke arah funk ataupun swing jazz funk lah. Swing jazz funk. Swing jazz dan funk. Pelik ni dah. Okay, faham. So kita boleh teruskan untuk segmen yang pertama. Kau dah ready ke? Ready. Okay, untuk segmen yang pertama ni aku terangkan sikit. Kita akan dengar lagu ni, dan sejujur-jujurnya lagu ni pun aku tak pernah dengar. Tak pernah dengar tak? Tak pernah. Kalau tak pernah dengar, saya pun lagi tak pernah dengar kan. So kau dah ready ke? Bosong semangat wajah ke? Nervous. Okay, boleh. Okay, kita teruskan. Boleh. Alright. Mulut tutup sikit, Wah. Kita yang berteduh di sini, dibayangi terik mentari membakar peluru di dahi. Bismillah, lepaskanlah dan ini cengkaman berduri. Woi, apa ni? Aku tak tahu Kita yang berteduh di sini, dibayangi terik berduri. Macam tak bersemangat je. Perbuatanmu, hentikan perbuatanmu. Woi. Perbuatanmu. Woi. Macam mana, terkejut ke? Terkejut ni. Dia macam apa benda? Dah lah lain dia, lepas tu lain pula. Kau expect tak dapat lagu macam ni? Tak expect langsung.
Sejujurnya pernah dengar ke tak? Tak pernah dengar. Tak dari mana lagu ni. Memang tak tahu. terkejut lah. Terkejut. Tu aku cakap aku pun tak pernah dengar. Tu aku macam mula-mula aku impression aku mula dapat lagu ni aku macam serius lah. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Ya so, Allah. kau yakin tak? Dia 50-50 sebab Faham. Sebab yelah kita bukan banyak dengar lagu kan. Tapi macam makan kacang kan. Tak ada. Kita makan masing buang balik. Di situ. Kau ready tak untuk segmen kedua? Segmen kedua Ready tak? ready lah. Saya cubalah. Segmen kedua ni aku terangkan sikit. Okay. Segmen kedua ni dekat sebelah kanan kau ada nampak benda? Apa? Okay, nampak kertas kosong. Kertas kosong. Pen. Okay. So kau boleh bayang apa benda yang kau kena buat? Nampaknya saya dah rasa macam Okay. So kat situ kau tulis lah note sheet kau sikit. Dan untuk yang kedua ni kita orang bagi masa kat kau. So contoh lagu ni dalam 4 minit. So estimate kau untuk cari lagu ni dalam 4 minit. Tak ada ulangan kali kedua. So kau kena pick up lah cari benda tu. Boleh lah? Ready ke? Okay, kau tengok sebelah kiri kau pula ada apa? ada laptop. So dekat situ kau bebas untuk plug play dia punya main tu, lagu tu. Tapi dalam masa yang diberikan 4 minit lah. Sebab lagu ni pun dalam durasi 3 minit lebih. Okay, so 4 minit tu ibarat macam kau boleh balik rumah makan tengah hari. Tak sempat ni. Tak sempat. Takut. Lupa lagi semua kan. Ya Allah. Ready? Okay, ready. Okay, kita teruskan untuk yang kedua. Tegakkan nurani, sekian lama bersembunyi di balik topeng ini. Lepaskan lagi bintang ini. Cekaman, cekaman, hentikan cekaman. Fokus teruk. Laju ya lagu ni. Sekian lama bersembunyi, hentikan cekaman, hentikan keadilannya, ledakan balasan habuan perbuatanmu. Hentikan cekaman, hentikan keadilannya, ledakan balasan habuan perbuatanmu. Tap. Habis sudah kah? Tap. Masa cukup ke? Masa cukup. Sikit lagi mah. Okay. Okay, yakin? Tak ada patah balik Okay. Itulah dia. Itulah dia. Apa? Penyesalan ke kebahagiaan? Ya Allah, apa tulis pun tak tahu, tak faham lah. So boleh ke aku nak tengok kau punya apa? Skor tu? Boleh? 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 Cun lah. Nice lah. Tengok apa dia tulis. Allah. Huyo. Ni apa mah? Ada ombak-ombak. Angin-angin. Okey ke tak okey ni? Okey. tak sangka masuk-masuk. tak sangka. Masuk-masuk Okay, kita studio review. dengar lagu macam ni. Ui, apa benda lagu ni? Ni untuk korang. Tengok boleh tulis. Nanti kita orang letak gambar yang lagi clear untuk korang tengok. So kau punya keyakinan untuk segmen seterusnya berapa persen tu daripada 10? 2.5. Tu drop sangat 2.5. 2.5 dia. Ya. Intro key lain. Bukan key lain lah. Betul. Tiba-tiba, ui, apa benda ni kan? Tu yang aku cakap. Mula aku dengar aku macam, oh okay. Tiba-tiba berubah. Cakap, lagu apa? Terkejut tu. Tapi jujur lah, best juga. Best. Betul. Mungkin kita tak rajin cari kan. Ha. So kita boleh pergi ke segmen yang ketiga? Boleh. Kau dah ready lah? Ready Okay. menjahanamkan lagu. Okay. InsyaAllah boleh tu. Okay, Sebab boleh. sebab engkau memang kata itu apa? Macam kau cakap tadi makan kacang. So aku Ui, percaya tak benda ada, tu jangan, terjadi. ya Allah. Okay, untuk yang ketiga ni
Okay. Sedikit penerangan untuk kau. So kita akan jamming session dengan lagu tu, tapi tak ada bass. Okay boleh. Okay Jujur Okay. Okay, boleh. Stand by. Let's go. Kita yang berteduh di sini dibayangi terik mentari membakar peluru di dahi. Diskriminasi kan terbukti, penindasan sering terjadi dan menggegarkan nurani. Sekian lama bersembunyi di balik topeng ini, lepaskan lagi dunia ini, jangan berduri. Kita yang berteduh di sini dibayangi terik mentari membakar peluru di dahi. Diskriminasi kan terbukti, penindasan sering terjadi dan menggegarkan nurani. Sekian lama bersembunyi di balik topeng ini, lepaskan lagi bintang ini, kaman berduri. Hentikan cengkaman, tinggikan keadilannya, katakan balasan habuan perbuatanmu. Hentikan cengkaman, tinggikan keadilannya, katakan balasan habuan perbuatanmu. Wih. Oh, lost. Sekian lama bersembunyi di balik topeng ini, lepaskan lagi bintang ini, kaman berduri. Hentikan kaman, hentikan keadilannya, ledakan balasan habuan perbuatanmu. Hentikan cengkaman, hentikan keadilannya, ledakan balasan habuan perbuatanmu. Padu Dah tulis tapi attack last tu tak ambil. Okay. Attack last tu padahal itulah yang mencantikkan lagu kalau nak selamat, tapi tak ambil pula. Susah. Tapi okey, pada aku memang nice lah. Okey lah. Okey sebab aku pun tak pernah dengar lagu ni. So macam hitam sajalah. Okay, Terkejut. So kau excited tak nak dengar original dia macam mana? Nak dengar. Nak dengar. Kau teringin nak tahu alang-alang lah. Memang berapa nak tahu. banyak kau terkucil. Okey, contoh kat ni kertas peperiksaan ada full mark 100%. Okay. So agak-agak cikgu kau akan bagi berapa persen markah kau? Ini tercorot ni saya ni. Memang hancur. Teruk. Okay, boleh kita seterusnya? Okay, boleh. Okay, kita reveal lagu dia. Let's go.
Lebih kurang abang kan. Okay, kau dapat baca juga. Part ni memang Dia terus melompat tu. Balik tutup lagi. Uish, terkejut tu lah. Gila. Dia Oh, tu dah terlambat. adalah satu kod tu. Aduh. Tapi kau boleh agak pattern dia macam ni. Boleh. Boleh. Cuma picking tu lain lah. Sepatutnya aku mute drum sekali tadi. Kalau dia betul, ya Allah, tak tahu apa jadi lagu ni. Joget Pak laju ni Oh ni. Oh gila. Macam Power Rangers. Power Rangers betul tu. Tapi macam sama kan. Lain. Terkejut lah lagu ni. Okay, ni betul. Oh. Itu. Map pap. Gila. Gila lagu tu. Mantap. So macam mana Mak? Apa kau punya rate kau tentang kau punya sendiri keturjaan kau bila kau first time dengar lagu ni? Sebenarnya boleh expect senang-senang lah kan. Dia macam okey lah. Sekali kedengar intro asal dah lain dia. Okay, Lepas tu macam takut dia panggil apa? Ada chord sebab dia first tu macam ada free jam punya chord kan. Betul, saya takut macam ada pelik-pelik lagi belakang tu. Tiba-tiba yang verse tu tiba laju tu yang saya dah takut dah tu. Sebenarnya macam aku jadi cakap kak first dengar bila yang lepas tu aku jadi macam uish gila. macam ada dia fikir lah. Jadi gila. Macam Power Ranger lagu ni. So kau puas hati tak permainan kau? Kalau ikut rate tu hancur lah. Memang hancur lah. Untuk orang lama yang tahu lagu ni, saya budak baru dengar lagu ni. Tak pernah dengar lagu ni. Untuk pengetahuan penonton juga, kita orang memang tak deal langsung lagu ni. Dan lagu ni pun bukan atas pemilihan kita orang sendiri. Dan lagu ni adalah disuggestkan oleh Ketua Pengurusan Badan Kesenian Tentera Darat sendiri. Yang bilik KB orang lama. So jiwa lama. Jiwa lama betul saya jiwa lama. Baru lahir. Agak-agak kau boleh tembak lagu ni daripada siapa? Kalau betul TOS. Ya. Dua boleh tak? Dua. Dua okey lah. Dua. Div Gapsi satu. Code. Search. Entahlah, search tu tak tahulah apa. Tapi memang kau tak akan expect pun nama band ni sebenarnya. Apa? Okay, lagu ni dibawakan oleh daripada kumpulan X3, iaitu tajuk dia Cengkaman. Aku pun tak pernah dengar. X3. Aku pun tak pernah dengar. Aduh, tu lah, suara memang tak familiar. Yang dua tu saya main tembak dua tu main tembak bukan ni Tapi okey kan, buat hati kan. Okay, buat hati. So by the way, thank you Amar kerana menjadi tetamu undangan untuk episod pertama kita. Boleh kot kita jumpa di lain masa lagi. Amar ada apa-apa nak cakap ke? Untuk yang next ni korang tunggu. Okay, stay tune kan. Dia lagu lagi gempak. Lagu lagi susah. Lagi susah. Sebab mereka kita faham. tahu kebolehan masing-masing. Betul. So itu sajalah daripada kami. Semoga kita berjumpa di episod seterusnya. Jangan lupa rancangan Dengar Dulu Jangan Panik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.